Pernah tak nak pakai earbuds yang ada 6 mic? Banyak kan mic dia kan? Ya inilah dia. Saya pakai ni Sonic Gear Earpump H3. Jadi okey ataupun tidak sebenarnya? So, jom kita tukar kepada sound yang saya pakai dekat earbuds. Let's go. Jadi sekarang anda sedang dengar untuk sound daripada earbuds yang ini saya record tapi tak ada sebarang bunyi dekat bahagian sekeliling. Dia senyap sahaja kan? Selain pada 6 mic, apa yang menarik kat sini lah dia punya ANC dia. ANC dia bukanlah ANC yang premium tapi just nice. Kalau saya pakai ni, saya tak adalah dengar sekeliling. Cumanya, saya nak test sekarang. Saya nak buka sound sikit. Jom. Saya akan buka satu sound daripada phone. Saya tak pasti anda boleh capture ataupun tidak. Dan saya akan buka dalam separuh sahaja dekat sini. Kalau anda tanya saya lah. Walaupun ada ANC tapi saya still dengar dia punya bunyi kat bahagian luar ni. Cuma tak berapa nak kuat. Itu yang best lah. Tapi macam anda tengok sekarang. Saya pusing-pusing kat sini kan. Anda dengar tak bunyi daripada phone saya yang saya sedang buka ni? Kalau anda dengar, saya rasa dia punya mic tu sangatlah capture bunyi-bunyi sekeliling. Tapi kalau tak dengar, itu sesuatu yang bagus. Apa kata anda komen kat bahagian bawah macam mana kualiti mic yang saya tengah cakap sekarang?